Tak dah mati lah. Putus satu lagi. Okey, misi diteruskan nampaknya. Ada bunyi yang tidak enak didengar. Enak. Enak. Tapi tak tahulah. Mari kita lihat. Hati-hati nak melintas. Aku tolong suluhkan. Sampai bersuluh pun kantong lagi. Pandang habis dah pandang depan. Ni. Tangkap. Okey. Cium. Aku jadi masak ni. Tak adalah. Macam tak bau lah. Bau jatuh ni. Tak sebab dia bau jatuh ni. Masa itu pun baru jatuh tapi tak bau. Ya ni. Dua biji. Jatuh tapi satu yang pergi. Tadi bunyi dua tu. Bunyi macam dup budak ini kat 2 kali. Sini kan. Bau ni dia jatuh tak bau. Atas saja. Bunyi apa? Ada monyet malam. Tak bunyi, tak bau. Macam mana? Dia ambil pun buat apa tak bau. Kucing ada lah. Nampak? Tengok sebelah sini. Ni apa ni? Kecil-kecil ni kena tiup angin lah ni, jatuh-jatuh. Ya, monyet dia. Tak apalah, ambil je lah tu di peram. Malam ambil tak jadi apa ni? Sekali buka pahit tak apa tak rasanya. Dia orang. Ha? Dua biji. Ni buat ni. Mana pokok ni? Tak bau tak terganggu. Tunggu 2-3 hari nanti dia ni lah. Kau ni tak peram dengan kebaik. 2-3 hari. Tak ada dia. Nampak ni banyak lagi. Aku risau apa jatuh atas kepala. Tadi kan. Alah, bateri kau dah nak habis dah. Sesat pula. Ambil yang tadi tu, bawa sana. Alah. Itu dalam tu semua daripada sana tu. Tak apalah, Walun kan lapor. Maknanya Bapak Epi dapat 10 biji pun tak gunalah. Dia kau jatuh dia dah bau. Tapi ni memang daun ni memang Ni bersama jugalah. basah ni. Pula. Ada. Dia sakit, malah kau pegang. Pun tak lagi. Dia tak bau. Kau monyet atas tu. Yalah. Monyet atas ni malam monyet pun tidur lah. Oh, dia goncang tak apa. Ni kau apa yang jatuh ni? Kau apa yang jatuh? Lah. Tahu. Tapi yang tu memang baru kok. Apa tak ada itu pun tak apa. Tadi kan kita pergi dah tak ada. Itu dia orang tadi dia gitu. Mana? Dua terangkit. Tup. Lagi tu dia bilang.